padu web. Tempat tadi juga. Ayam goreng. Bosan makan tidur. Kata lain bila lah nak berjual. Yang ini dia 30, yang sana 25. Orang nampak tangan lagi. Udah. Okay, satu cup. Ni cendol. Aduh. Alright. Okay, terima kasih. Hai, assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Edit Right. Ni kalau korang nampak simpang ni Jalan Pemuda, dengan ada sekolah, dekat sana ada banyak vendor tu dah, dan korang mesti faham lah kita dekat mana lah. Kita dekat Kampung Melayu, dekat Pasar Malam Kampung Melayu. Right. Pada petang hari ni mungkin agak sedikit berbeza dengan petang sebelumnya. Hari ni lebih meriah sikit. Dia punya vendor banyak yang buka berbanding dengan Isnin lepas. Vendor dia banyak belum buka lagi, mungkin masih raya. Baik, jom kita kejap ke bahagian dalam. Terima kasih bang. Ayam padu web. Nasi ayam juga. Memang padu mat. Ini YouTube. Yang ni jangan letak. Yang ini kosong. Baik. Lagi apa bos? Ya. Dah. 12. Ya. Bang. Ni ke sana lepas weekend. Jadi orang pun baru banyak yang datang. Ikan pun ada juga. Ikan fresh. Bawah besar 25. Tapi kira masih banyak yang tutup juga guys. Patutnya sebelah kiri sini ada banyak vendor-vendor baju bandar. Sampai ke hujung sana ada vendor baju bandar. Tapi ni tak ada. Mungkin orang masih kecil lagi, ataupun kerana sebab hujan juga. Tadi ada hujan. Buat dia cantik-cantik. Baik. Ayam gunting.
sana inilah favorit saya ni. Nantilah kita try yang kecil lah, saiz kecil je lah. Sebelah sana pun ada banyak minum macam tempat tadi juga. Ayam goreng. Bosan makan tidur. Kata dah bila lah nak berjual. Okey, makan sama. Mana dia? Lebih kurang dengan minggu lepas itu tak ramai lagi. Mungkin masih beraya lagi kot. Dekat belakang sana ada tu abang balik yang biasa saya datang lah. Untuk kita cuba try sekali. Right. Ni mata tersangkut dekat sini. Dia punya udang besar tu. Pandai masak dia. Yang ni saiz macam gini dia 30. Yang sana 25. Mana? Ini je. Okey, tak apa. Okey, boleh sini. Ai nak yang kecil. Besar. Orang nampak tangan lagi. Udah. Letak dua saja penuh tangan ni. Bang, bagi satu bang. Betul yang mana? Boleh. Tak bang. Besar dia 30. Right, baik. Ni kita teruskan jalan depan tengok apa benda lagi yang boleh sangkutkan kita nanti. Ni pun masih sama masih macam minggu lepas lah. Minggu lepas saya datang dekat sini pun saya starting daripada sana lah. Pada sana dia punya vendor memang macam gini lah. Paling ramai sebelum raya paling ramai di sini. Start sebulan lagi nak raya memang ramai lah. Ni ada cendol. Beli cendol? Beli cendol? Cik, bagi satu cup. Ni cendol. Aduh. Alright. Okay, masih cendol. Apa nama dia ni? Cendol baba. Cendol baba. Ni dia. Ni dah hujung, nanti kita balik lagi lah. Kita balik ke dalam ni, dah bahagian penghujung dia ni. Ni ada satu vendor yang jual baju bandar. Harry ya? Ya, saya bang. Oh, baik. Alright guys, tu tadi dekat sana ada satu kita punya subscriber. Apa nama channel dia? Sound of Ambience. Korang boleh support lah dia. Saya memang selalu ada nampak dia punya apa? Dia punya konten juga. Dia buat lebih kurang macam saya juga, kerja-kerja pasar malam macam gini juga. Orang nak minum, ni pun ada juga air balang. Macam flavor, ada strawberry, tu yang Belanda pun ada yang orang ambil yang Belanda lah. Jangan
kau tanya yang Portugis tu, orang Portugis belum ada, belum tubuh lagi. Dia punya benih belum ada lagi lah. Banyak beli RM8. Saya Tinggal balik bang, pilih bang. ada yang suka makan coklat. Coklat dia pakai Sinyalo. Satu digit. Mana lagi? Mari. Ya, sinyal kami taruh di mari. Mari kau punya. Dia mana tinggal apa nama dia tinggal. ini kopiah. Ini dekat bangkang makan. Ya, baikkan. Dekat ah. Sinyal. Set RM8. Kalau siram dengan sos dia RM8. Kalau sos dia asing ada dua paste, ada sambal dan keropok. Okey. Itu bukan. Yalah tambah RM2 lah. Ni. Saya sebetulnya kalau jumpa sesama content creator dekat sini memang kadang nervous juga lah. Macam laut ada rendang pun ada ni. Rendang dia pun besar-besar. Ni rendang udang. Lagi apa tu? Kopi ke? Ada berapa ni? 10 kilo lah. 10 dirham ada. Habis ni nasi kerabu. Dia dapat. Masuk dari tadi. Tadi saya sudah sana berjalan. Saya jalan sebelah sini pula. Memang takkan habis lah. Kalau korang dah datang rasa semua nak beli. Sampai rumah apa pun tak makan. Bazir lah. Ni ganti ni. RM5 dah.
Kopi dia memang cantik. Jangan lupa ya. Okey. Ada putu mayang. Putu bambu. Ada orang cakap putu bambu, ada orang cakap putu mayang. Tapi kalau saya cakap memang putu bambu lah. Pasal dia dibuat dalam apa tu, bambu punya batang lah. Right guys, sekian dulu video kita kerja pasar malam Kampung Melayu untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih buat korang yang dah support channel ni. Kalau support terus subscribe, like dan komen, share bila perlu. Orang tengok sama Saleh pun tahu masa malam korang tak datang, memang bertuah lah. Hai. Okey, jumpa lagi bersama saya Naik Sari di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuih goreng. Mak Saleh panggil dough friter, dough friter. subscribe, like dan komen. Hari ni ada beza sikit ni, ada lunch band juga dekat depan saya ni. Ada satu OKU. Buat korang yang singgah dekat sini, korang boleh support lah.